Hai, selamat datang semua. Okey, pernah tak anda terfikir, macam mana ya kita nak buktikan sesuatu idea tu betul-betul menjadi dengan fakta, bukan setakat cakap-cakap kosong? Nah, dalam sesi kali ini kita akan sama-sama bongkar peta jalan untuk penyelidikan kuantitatif. Jangan risau, bunyinya mungkin macam teknikal, tapi sebenarnya ia satu proses yang sangat jelas dan logik. Anggap je ia macam satu pengembaraan yang teratur untuk cari jawapan yang pasti. Okey, cuba kita bayangkan satu situasi. Ada aplikasi bajet baru keluar. Soalannya, adakah app ni betul-betul tolong pelajar jimat duit? Macam mana kita nak tahu dengan pasti? Mesti ramai yang ada pendapat kan? Kawan aku guna jadi. Atau, aku rasa macam tak ada beza pun. Tapi, itu semua kan cerita peribadi. Macam mana kita nak buktikan dengan data? Kat sinilah kita perlukan satu cara yang sistematik untuk dapatkan jawapan yang sebenar. Dan inilah dia, alat hebat yang kita perlukan. Penyelidikan kuantitatif. Inilah kaedah yang membolehkan kita jawab soalan-soalan macam tadi, bukan dengan agak-agak, tapi dengan bukti nombor yang kukuh. Senang cerita, ia menukarkan saya rasa kepada data menunjukkan. Itulah kuasa dia. Okey, jadi inilah gambaran perjalanan kita untuk sesi ini. Mula-mula, kita fahamkan apa itu penyelidikan kuantitatif. Lepas tu, kita akan lihat peta jalan 10 langkah. Seterusnya, kita akan selami beberapa alatan macam tinjauan dan eksperimen sehinggalah ke simulasi. Dan akhir sekali, kita akan bersedia untuk memulakan perjalanan penyelidikan anda sendiri. Dah sedia? Jom! Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, peta jalan 10 langkah. Anda boleh bayangkan ini macam Google Maps untuk para penyelidik. Ia adalah laluan universal yang akan bawa kita dari titik A, iaitu soalan, sampailah ke destinasi kita, iaitu kesimpulan. Jom kita tengok setiap checkpoint dalam peta jalan ni. Inilah dia, keseluruhan proses dari A sampai Z. Semuanya bermula dengan rasa ingin tahu. Kita muktamadkan topik dan rangka soalan yang betul-betul kita nak tahu. Kemudian kita buat kerja rumah sikit, kita kaji literatur yang sedia ada. Dari situ kita mula merancang. Kita pilih kerangka, kita reka bentuk kajian kita dan kita pilih peserta yang sesuai. Lepas tu, barulah fasa aksi. Kita kumpul data. Bila data dah ada, fasa analisis pun bermula. Kita analisis data tu untuk cari jawapan. Dan akhir sekali, bila dah ada penemuan, kita pun dokumentasi dan terbitkan hasil kajian kita tu supaya orang lain pun boleh belajar. Nampak tak? Setiap langkah tu bersambung macam satu rantaian yang logik. Dan perlu diingat, titik permulaan yang paling penting sekali ialah minat. Serius, penyelidikan ni satu maraton, bukan lari pecut. Jadi ia mesti bermula daripada sesuatu yang anda betul-betul nak tahu. Macam contoh aplikasi bajet tadi tu, mungkin ia datang dari minat anda sendiri dalam bab pengurusan duit. Bila ada minat, barulah ada semangat nak teruskan. Okey, langkah ketiga ni sangat penting. Sebelum kita terus terjah buat kajian, kita kena tengok dulu apa yang orang lain dah buat. Kajian literatur ni macam, kita tak nak cipta semula tayar kan? Kita nak faham apa yang dah diketahui, apa yang dah berjaya, dan yang paling penting, kat mana ada lubang atau jurang pengetahuan yang kita boleh isi. Ini akan jimatkan banyak masa dan pastikan kajian kita betul-betul menyumbang sesuatu yang baru. Okey, peta jalan kita dah ada, sekarang kita perlukan kit alatan yang betul. Setiap kerja perlukan alat yang sesuai kan? Sama juga dalam penyelidikan. Jom kita tengok dua alatan yang paling popular dan berguna dalam kit ni, tinjauan dan korelasi. Penyelidikan tinjauan atau lebih kita kenal sebagai survey adalah salah satu alat yang paling fleksibel. Ia macam kita tanya soalan yang sama kepada sekumpulan orang ramai secara sistematik. Tujuannya, nak kumpul data tentang apa yang mereka fikir, rasa atau buat. Senang kan? Dan dalam tinjauan ni ada dua jenis utama. Yang pertama, tinjauan rentas sejajar. Bayangkan ia macam ambil gambar snapshot. Kita dapat tengok keadaan pada 1 detik masa tu sahaja. Yang kedua pula, tinjauan jangka panjang. Ini pula lebih macam rakam filem. Kita ikut orang yang sama untuk satu tempoh yang lama, nak tengok macam mana mereka berubah dari masa ke semasa. Satu gambar, satu lagi filem. Jelaskan bezanya? Alat seterusnya dalam kit kita ialah penyelidikan korelasi. Yang ni pula tugasnya untuk cari corak atau hubungan. Contohnya, adakah bila jualan aiskrim meningkat, kadar jenayah pun meningkat? Mungkin, adakah bila seseorang tu lebih banyak bersenam, tahap stres dia menurun? Korelasi ni bantu kita nampak sama ada dua benda ni bergerak seiringan atau tak. Tapi ingat, ia cuma tunjuk hubungan, bukan membuktikan satu perkara tu menyebabkan perkara yang lain. Tapi kadang-kadang, tahu ada hubungan saja tak cukup kan? Kita mesti nak tahu kenapa. Kenapa satu benda tu menyebabkan benda lain berlaku.
Untuk jawab soalan kenapa ni, kita perlukan alatan yang lebih heavy duty, yang boleh gali lebih dalam untuk cari sebab dan akibat. Konsep asas dia sebenarnya simple je. Kita ada sebab, yang dalam bahasa teknikalnya kita panggil pemboleh ubah bebas. Dan kita ada akibat atau pemboleh ubah bersandar. Senang nak ingat, akibat tu bersandar pada sebab. Contohnya, adakah kaedah mengajar yang baru, sebab, memberi kesan pada markah pelajar, akibat. Tapi, cerita dia boleh jadi lebih menarik. Kita boleh tambah 2 watak lagi dalam model kita. Pertama, pemboleh ubah moderator. Fikirkan dia macam suis dimmer lampu. Dia tak hidupkan atau matikan lampu, tapi dia boleh kawal kekuatan cahaya tu. Sama macam moderator, dia boleh kuatkan atau lemahkan hubungan antara sebab dan akibat. Kedua, kita ada pemboleh ubah mediator. Yang ini pula macam jambatan. Dia terangkan macam mana atau kenapa sebab boleh sampai ke akibat. Contohnya, senaman sebab membawa kepada tidur yang lebih lena, mediator, yang kemudiannya meningkatkan mood, akibat. Nampak? Mediator tu adalah jalan cerita di tengah-tengah. Dan ini membawa kita kepada boleh dikatakan raja dalam penyelidikan kuantitatif, iaitu eksperimen. Apa yang buat ia istimewa? Dalam kaedah lain, kita cuma perhati. Tapi dalam eksperimen, penyelidik jadi lebih aktif. Kita yang sengaja ubah sesuatu, iaitu pemboleh ubah bebas, semata-mata nak tengok apa jadi pada akibatnya. Jadi apa rahsia dia? Kenapa eksperimen ini sangat berkuasa? Sebabnya ada 2 perkara. Pemilihan secara rawak dan kumpulan kawalan. Kumpulan kawalan ni macam benchmark kita. Kumpulan yang tak dapat rawatan yang kita kaji. Dengan membandingkan kedua-dua kumpulan, kita boleh yakin yang apa-apa perbezaan yang kita nampak tu adalah disebabkan oleh intervensi kita dan bukan sebab benda lain. Inilah cara paling padu untuk buktikan sebab dan akibat. Okey, alatan yang terakhir ni pula agak canggih sikit. Cuba fikir, macam mana kalau kita boleh uji macam-macam idea dalam satu dunia maya sebelum kita buat betul-betul di dunia sebenar? Macam main game, tapi untuk penyelidikan. Itulah gunanya simulasi. Secara asasnya, simulasi ini menggunakan model komputer untuk tiru proses atau sistem di dunia nyata. Contoh paling senang, simulator penerbangan yang pilot guna untuk berlatih. Dalam bidang kewangan, ia boleh diguna untuk uji apa akan jadi pada pasaran saham kalau kadar faedah naik. Ia macam makmal digital untuk kita uji pelbagai senario bagaimana jika tanpa sebarang risiko. Jadi, apa beza utama antara eksperimen dan simulasi? Senang je, eksperimen guna data dari dunia nyata untuk buktikan sebab akibat. Manakala simulasi pula guna data yang dijana oleh model untuk buat ramalan dan uji senario. Satu tentang membuktikan apa yang dah jadi, satu lagi tentang meneroka apa yang mungkin akan jadi. Dua-dua sangat berguna, tapi untuk soalan yang berbeza. Baik, kita dah pun jelajah peta jalan, penyelidikan dan kita dah belik-belik alatan yang ada dalam kit kita. Jadi, apa perkara penting yang kita perlu ingat dari semua ni? Jom kita simpulkan. Perkara paling utama yang saya nak anda ingat ialah penyelidikan ni bukan satu ilmu sihir atau seni misteri yang hanya orang tertentu je boleh buat. Tak, ia sebenarnya satu proses yang sangat terstruktur, sangat logik dan sesiapa pun boleh lakukannya. Ia adalah kemahiran untuk mencari jawapan secara sistematik dan ia boleh dipelajari. Jadi, sekarang anda dah ada peta dan anda dah kenal alatan-alatannya. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Apakah soalan yang bermain di fikiran anda yang anda nak siasat? Apa perkara yang membuatkan anda tertanya-tanya? Sebab perjalanan penemuan anda sebenarnya bermula sekarang.